Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, semua baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, semua boleh duduk dulu. Okey kelas. Kita harapan ni apa yang boleh nampak harapan ni? Tangan patah lagi. Tangan sakit. Tangan sakit. Bisa tu? Gigit semua. Okey, hari ni kita nampak tangan dia tengah berbalut. Okey. Kalau orang yang patah tangan berbalut, macam mana dia nak ambil wuduk? Macam mana? Okey. Jadi untuk hari ni masa dia. Cepat. Hari cepat. Eman. Eman datang kan? Eman ni. Okey. Jadi untuk orang yang berbalut, macam mana dia nak mengambil wuduk? Jadi itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Untuk orang Aiman, untuk orang tangan yang berbalut ataupun tangan patah, kaki patah, macam mana dia mengambil wuduk? Dia tak payah semayang lah, tak boleh ambil wuduk kan? Okay. Jadi kita nak belajar hari ini. Nampak ke? Nampak tak? Nampak. Kabur. Okey. Hari ini kita nak belajar tentang satu perkataan yang kita sebut sebagai rukhsah. Kelas sebut kelas? Rukhsah. Sebut lagi? Rukhsah. Acap, cuba sebut acap. Rukhsah. Okey. Apa itu rukhsah? Okey. Dari segi bahasa adalah mudah dan ringan. Maksudnya kita boleh buat asalkan mudah untuk kita. Itulah rukhsah. Contohnya, patah tangan ni tak boleh kena air ataupun tangan melecur. Boleh kena air tak tangan melecur, Ryan? Ryan, tangan melecur boleh kena air tak? Habis tu macam mana dia nak ambil wuduk? Tak payah semayang. Okey, kena semayang juga. Jadi macam mana? Okey. Dari segi istilah pula. Keringanan hukum. Contohnya berwuduk yang disyariatkan oleh Allah kepada seseorang yang mukallaf kerana keuzuran tertentu. Keuzuran ni contohnya apa? Sakit. Uzur kan sakit kan? Okey, uzur ni maksudnya sakit. Tangan berbalut, apa lagi? Kepala berbalut. Tangan melecur tak boleh kena air, tapi kena ambil wuduk juga untuk semayang. Itulah maksud rukhsah. Contoh macam ni. Tangan orang tu luka, tapi dia ambil juga wuduk. Apa kata ni kat dia? Makin sakit. Jadi tak boleh macam tu. Jadi itulah disebutkan sebagai rukhsah. Contoh lain pula. Dia solat, dia pergi travel ke Langkawi contohnya. Kena solat seperti biasa ke? Tak, ada rukhsah disebut sebagai solat jamak qasar. Solat 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Apa contoh dia? Zid. Apa contoh solat 4 rakaat? Zuhur boleh jadi solat kalau kita pendekkan jadi 2 rakaat.
itulah kita panggil sebagai rukhsah. Subuh tak boleh. Hanya sembahyang 4 rakaat saja. Apa lagi kasih? Solat 4 rakaat. Kasih Kaisara. Apa lagi solat 4 rakaat? Isya. Isya boleh bagi 2. Itulah rukhsah. Rukhsah ni maksudnya apa tadi? Apa maksudnya kat sini? Keringanan. Kemudian kita tengok pula dia punya hikmah dia. Apa hikmah rukhsah ni? Kenapa pula Allah bagi kita rukhsah? Supaya mudah untuk kita beribadat. Contohnya kita nak pergi berjalan ke Langkawi. Kejap-kejap nak berhenti semayang. Susah ke senang tu? Susah. Jadi solat zuhur boleh gabung dengan solat asar. Maghrib boleh gabung dengan isyak. Macam tu lah maksud dia. Tapi subuh boleh tak gabung dengan isyak? Tak boleh. Subuh hanya subuh saja. Apa lagi contoh lain? Supaya kita ni bolehlah untuk solat. Kadang-kadang tak sempat. Kita pergi berjalan kan, takkan nak asyik nak berhenti, asyik nak singgah ride up. Kan tak sampai nak Langkawi nanti. Sebab itulah kita boleh gabung. Selain itu adalah tanda kasih sayang Allah. Contohnya awak Harif sini. Harif main bola ke Harif? Bawa sini. Bawa tangan sini. Contohlah tangan Harif patah tau. Saya tak ada kain lain. Tengok contohlah. Tangan ni berbalut. Tangan Harif ni berbalut ni. Kalau kena air sakit lah. Jadi macam mana nak buat? Tak payahlah kena air. Kita buatlah tayamum. Itulah ditajakan sebagai kasih sayang Allah untuk kita. Allah tak bagi kita memudaratkan diri. Ini masuk dalam keadaan. Apa lagi? Harif ke depan balik. Jadi rukhsah ni antaranya solat jamak qasar ataupun tangan berbalut, boleh kita bertayamum sahaja. Tapi hari ini kita nak belajar satu topik berkaitan dengan menyapu balutan. Harif buat sekali lagi. Contoh macam tangan orang patah lah. Kita buat lakonan macam orang tangan patah. Okay? Contoh tangan Harif ni patah. Contoh lah. Kain tak ada. Kita gunalah kain sejadah. Okay. Jadi apa maksud menyapu balutan? Maksud menyapu balutan adalah sapu air ke atas muka bagi menggantikan wuduk, membolehkan ibadat seperti biasa. Okay, contoh macam ni. Maksud menyapu balutan tu ni balut ni. Okay, contoh dia macam ni. Harif boleh mengambil wuduk macam biasa, boleh basuh muka, boleh basuh rambut, boleh basuh kepala, boleh basuh kaki. Tiba-tiba nak basuh tangan macam mana? Macam mana basuh tangan? Kalau tak basuh tangan, sah tak wuduk? Tak sah lah wuduk kalau tak basuh tangan. Kamu tengok kawan kamu ambil wuduk, sekali kaki tak basuh, dia semayang. Sah tak wuduk dia? Jadi setiap orang kata wuduk tu kena dibasuh. Contoh ni macam hari ni. Harif tak boleh basuh tangan dia. Jangan main, tengok main. Simpan otak mobil dulu. Kau pecah kepala nanti. Contoh macam ni. Macam mana kita nak buat? Satu hari nanti lah andai kata ada tangan dalam kalangan kelas kita ni patah. Moga dijauhkan tau. Ambil wuduk seperti biasa, basuh muka sampai dekat bahagian tangan, hanya sapu bahagian atas saja. Contoh ambil air, tak ada air. Zara tengok ni Zara. Tak ada air, sapu saja bahagian atas. Sapu ni sekali, sini. Okey, selesai. Cukuplah sapu sekali saja bahagian atas saja. Okey, boleh. Itulah maksudnya menyapu balutan. Sapu saja, jangan ambil air. Sapu
Okey. Kemudian sambunglah, boleh masuk kaki, boleh masuk kepala dan sampai habis. Okey, faham kelas? Jadi apa hukum menyapu balutan tersebut? Hukumnya adalah apa hukum menyapu balutan? Wajib. Masuk Amsyah. Apa hukum menyapu balutan Amsyah? Macam mana nak sapu balutan? Okey, hukumnya wajib. Tak boleh biarkan tangan tu macam tu. Kena sapu bahagian atas. Bukan basuh tau. Bukan basuh dengan air. Sapu saja. Tengok ni, sapu. Sekali sapu, cukup. Tak perlu basuh tangan tu dah bersimin. Kejap. Oh, acap. Kenapa tu? Okey, sama juga. Contoh dia macam ni lah. Syaisi ke Syaisi? Okey, contoh dia. Contoh lah. Syahizi malam tadi dia bermimpi, contohnya. Bermimpi, faham tak bermimpi? Faham tak bermimpi? Bermimpi. Dia sedar-sedar kain ataupun seluar dia dah basah. Contoh. Apa yang Syahizi kena buat? Bukan, kena buat apa? Sebelum nak sembahyang subuh kena buat apa? Mandi wajib. Sekali Syahizi punya kaki tu dah patah, berbaloi. Macam mana? Tak boleh mandi? Macam mana Syahizi? Macam mana nak buat kaki berbaloi ni? Macam mana nak mandi kaki tu? Macam nak basahkan? Ada dua cara. Yang pertama sekali Syahizi mandi macam biasa, kemudian bertayamum dekat bahagian kaki tu. Faham? Bertayamum saja. Jadi walaupun kaki tu tak basah kena air, tetap mandian tersebut sah. Boleh saja bertayamum. Faham tak ni? Mandi wajib ni kena apa syarat mandi wajib? Wajib. Kena basah seluruh anggota badan. Tak boleh yang tak basah. Itu maksud dia. Syarat dia yang pertama sekali mandi rukun mandi wajib ni kelas. Yang pertama sekali niat. Yang kedua apa Syahid? Yang kedua rukun mandi wajib apa dia? Berniat dan juga ratakan air ke seluruh badan. Tapi bila kaki tak boleh balut macam mana? Tak boleh kena air. Bertayamum. Jadi Syahizi kena apa Syahizi? Bertayamum. Okey. Okey kelas, kita tengok satu hadis daripada Nabi SAW. Okey kelas, ikut saya. Innama kana yakfihi ayyatayammama wa ya'sira au ya'siba ala jurhihi irqatan sebut iman thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi maksudnya sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan apa ni? Perca kain. Apa seperca kain? Kain perca lah, kain yang pendek-pendek tu yang nak potong-potong tu. Okey, balut. Kemudian dia menyapu air atas balutan dan mandi ke seluruh badannya. Itu maksud dia
kalau tangan luka, sapulah air dekat bahagian atas tu. Jangan tak basuh langsung. Kalau tangan siapa sini tangan pernah patah? Ada tak? Ya. Macam mana awak ambil wuduk? Bertayamum bertayamum boleh. Ataupun kalau tangan patah sampai dekat anggota yang patah tu, sapu bahagian bersimin atas tu. Awak buat macam mana Acap? Acap tangan kiri kanan. Iman? Kanan. Sebab apa? Kawan bola di longkap. Bola Iman main longkap. Okey, tengok macam tu. Nanti satu hari Iman boleh jadi kita juga akan patah. Moga dijauhkan. Jadi macam tu lah caranya. Okey, jom. Okey. Kemudian kita tengok pula. Anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Ambil dia tahu. Naim sini Naim. Ke depan. Okey, contoh situasi. Ini cucu siapa? Inilah. Jadi tangan. Okey, tengok ni kelas. Contoh situasi yang pertama, anggota wuduk. Contoh anggota wuduk mana? Muka, tangan, mana ada badan, kaki, kepala. Okey. Contoh sebahagian anggota wuduk ni terluka. Contoh Naim tangan. Tangan anggota wuduk tak? Tangan anggota wuduk kat kelas. Okey. Jadi bila tangan Naim ni luka, contohlah ni luka lah ni, tengah berdarah ni. Apa nak kena buat? Kalau luka tu kecil saja, ambil wuduk macam biasa. Kalau berbalut, sapu dekat bahagian atas. Kalau tak berbalut, kalau boleh kena air, tak sakit pun, kena basuh. Ataupun kalau sakit kena air, yang kena luka tu tak perlu dibasuh. Basuh saja bahagian yang kena luka. Contoh ni lah sikit kan. So bahagian ni tak payahlah kita basuh. Basuh saja tangan yang elok. Contohlah ni luka kan. Yang kalau boleh kena air, sapu dengan air. Kalau tak boleh, tak perlu. Sapu saja yang boleh. Okay, faham? Faham? Jangan duduk dulu. Buat macam ni. Ingat berwuduk seperti biasa. Okey. Okey. Yang kedua pula, anggota wuduk, contoh tangan, tak boleh kena air langsung. Lepas tu berbalut. Apa dia nak kena buat? Salah satunya Naim bertayamum. Pun boleh juga bertayamum kalau tak boleh kena air. Bertayamum saja. Ambil tanah, sapu saja. Tepuk tu tak wajib. Tepuk sikit saja. Sapukan. Okey. Jadi solatlah seperti biasa. Okey, itu esoknya. Okey, dah selesai. Itu saja, senang je. Solat secara sakit. Boleh? Okey, bagi tisu ni. Rain, sini Rain. Tangan kiri pula. Contohlah tangan Ryan ni patah, dia bersimin, buat macam ni. Keras sikit. Ni pegang sikit. Okey. Contoh lain pula situasi. Anggota wuduk dia, tangan ni, tengok tangan Ryan ni berbalut dan tak boleh kena air langsung. Okey, jadi cara ni adalah ambil wuduk seperti biasa. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Apabila sampai anggota wuduk yang berbalut, sapu air atas balutan. Sapu air atas balutan. Sapu saja. Ni contoh ni balutan Caizi, Adi. Ni balutan.
Sapu saja, tak ada air, yang tak ada air dulu tu. Sapu saja bahagian atas tu. Boleh faham? Sapu saja bahagian atas. Okey, contoh. Contoh lain, kalau yang atas ni pun tak boleh nak disapu air. Tak perlu sapu. Contoh dia, kalau sapu dia rosak ataupun bertambah sakit, tak perlu sapu. Biar je. Basuh saja boleh kena air. Basuh sini, basuh sini. Okey kelas, tengok sini. Contohlah, tangan ni pun memang kalau balutan ni pun memang tak boleh kena air juga. Macam mana dia nak basuh? Basuh saja bahagian terbuka. Sini dan juga sini. Okey, boleh? Kemudian tunaikan solat seperti biasa, tak perlu pun dikodokkan. Okey, boleh. Lepas ni, kalau tangan patah abang macam mana? Sapu dalam tangan atas. Jangan tak semayang, okey? Ni ambil. Okey. Okey kelas. Masa kita pun tak banyak. Kita buat satu soalan quiz saja sikit je. Quiz. Okey, nampak tak? Okey, baca dulu. Kemudian saya panggil. Nabil, cuba Nabil. Nabil, cuba dah baca. Baca lah dulu. Baca kawan. Jauh. Baca lah soalan. Ibn wajib kau ibadat bagi seorang yang wajib. Aku masuk ke usuran. Okey. Sikit lah. Sakit ataupun orang yang susah ataupun orang yang sedang bermusafir. Okey. Apa hukum dia? Hukum ibadat bagi seseorang yang tiada halangan atau usuran ialah kekal seperti biasa. Kekal? Okey, bagus. Maksud kekal seperti biasa tu maksudnya apa? Wajib. Kena buat seperti biasa, solat macam biasa. Betul ni? Yakin? Macam ni kan? Okey. Okey, terima kasih. Seterusnya, cahaya, pandang-pandang sini cahaya. Boleh? Cubalah jawab. Okey, baca soalan dan jawab. Bagaimanakah cara berwuduk jika seluruh anggota wuduk tidak boleh terkena air? Macam mana? Anggota wuduk tak boleh kena air. Macam mana kita nak berwuduk? Cahaya? Saya tahu. Pesakit perlu bertayamum. Pesakit perlu? Bertayamum. Okey. Jadi caranya bertayamum. Ada dua lah. Merah betul, biru pun betul. Yang penting adalah apa Ustaz saya? Bertayamum. Okey, saya cuba jawabkan. Okey. Okey, bagus saya. Okey, ni solat jamaah dah belajar kan? Ha? Kan? Okey. Siapa nama lupa? Fahmi, okey Fahmi. Okey, cuba Fahmi. Contohnya? Okey, bagus. So, dua Okey, bagus Fahmi. Okey, tak apa, ni nanti dulu. Okey. Umur boleh umur? Okey ke umur? Cuba jawab soalan. Ke umur? Okey tak umur? Boleh ah. Okey, umur cuba jawab soalan ni. Minggu lepas punya. Tolong. Cuba je. Okey, ke kelas. Solat maghrib tak boleh jadi dua ataupun satu. Solat maghrib kekal kekal. Aiman. Kerusi. Okey, tak apa. Kerusi boleh, lantai pun boleh, tak apa.
Okey, hikmah. Mina. Okey, cuba Mina jawab soalan ni. Baca kuat sikit Mina. Kasihnya Laila Ustaz. Ha. Tanda keringanan. Menurut kelas, masuk rukhsah ni adalah tanda apa? Keringanan. Tanda keringanan Allah. Kasih sayang. Tanda kasih sayang Allah. Okey, Arfa. Jawab soalannya Arfa. Baca kuat sikit. Dari segi bahasa kan, bukan dari segi istilah bahasa. Ya? Okey, bagus Arfa. Zara, cuba Zara. Okey, jawab. Bagus. Rukhsah dalam ibadat. Okey. Satu lagi. Soalan ketiga. Okey, betul. Okey. Beri tepukan untuk semua. Okey, kita ada masa 5 minit saja lagi. Okey. Kelas Iman. Apa Iman? Kawan terbaik kan? Iman kan terbaik si Iman. Mana baik? Mana makan? Okey Iman, cerita sikit apa yang awak belajar hari ni kat kelas. Makan. Apa saya tolong? Okey, mana depan kau? Okey, pertama. Pertama, saya dapat belajar tentang rukhsah. Okey, apa maksud rukhsah tu? Rukhsah itu adalah memudahkan Ya, betul lagi. Apa yang paling penting? Apa ni? Keringanan. Apa contoh dia? solat Okey, solat. dua rakaat Okey. Contoh daripada 4 jadi dua. jadi 2. Okey. Kita panggil itu sebagai solat apa? Solat fardu. Solat fardu jamak dan qasar. Apa maksud jamak? Sekali kan. Lah, apa maksud qasar? Jamak sekalikan. Zuhur gabung dengan asar sekali jamak. Apa maksud qasar? Pendekkan. 4 jadi last 4 jadi 3 jadi 3 saja. 3 saja. 2 saja. Okey Iman. Apa lagi awak belajar tentang apa lagi? Satu lagi. Tentang nyapu. Okey, macam mana? Terangkan sikit secara ringkas je. Ada 2 cara. Kalau tak boleh kena air langsung, dia buat apa? Kalau tak boleh kena air, boleh cara tayammum. Okey, satu lagi kalau boleh kena air, Sekali sapu dekat sapu dekat bahagian atas. atas tu. Okey, boleh faham kelas? Okey, terima kasih Iman. Okey kelas, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Okey. Okey, bagus. Ilis. Kita masih ada. Okey kelas, bangun kelas.